Yeay! Assalamualaikum sahabat-sahabat. Jumpa lagi kita. Hari ini, pagi ini yang awal matahari belum naik lagi. Silent Fisher 28 ingin casting lagi. Menggunakan soft plastik dan soft rock. Di mana yang berkesan beri strike, kita tengok. Okey, kali ni pagi ni The Silent Fisher 28 ingin casting sepanjang tali air ini sampai ujung sana. Sebelah ni sawah padi. Okey, ada strike. Kita tunggu. Kali ni kamera stand tak bawa, jadi rekod hasil sahaja. Okey, jom nak setting dulu. Alhamdulillah, strike yang pertama pagi ni saiznya kecil sahaja, manis-manis. Aksinya tak ada, tak bawa stand kamera. Alhamdulillah, strike yang pertama menggunakan soft plastik. Alhamdulillah. Strike petang, saiz manis-manis. Okey, ada motor. Dapat strike. Tapi strike petang, sore. Saiz, kita tengok saiz dia. Ini spinner. Itu dia. Saiz besar. Bukan manis-manis, menggunakan soft plastik warna hijau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike yang ke-3 hari ini dan yang kedua petang ini saiz manis-manis. Alhamdulillah, strike lagi. Saiz best. Tu dia. Alhamdulillah. Sama besar dengan spinner. Alhamdulillah, strike waktu petang. Waktu sore dah nak matahari dah nak terbenam tu. Alhamdulillah. Matahari dah nak terbenam. Cantik sunset di tepi sawah padi. Oh, cantik. Petang ini, sore ini, alhamdulillah dapat petang ini dapat 3 ekor. Pagi tadi dapat 1 ekor. Jadi hari ini 4 strike. Alhamdulillah. Tu dia. Ini sama saiz, yang tu kecil. Alhamdulillah.